Sebab kotak dia tu terlalu sama. Harry ni dia jenis tak pandai menipu saya rasa. Dia memang budak baik lah. Dia tak pandai menipu tau. Bila dia menipu tu nampak sangat. Kawan aku minat gila kat kawasan. Terima kasih. Dia salam dia. Tak dapat pegang ketua, pegang dia punya tripod pun jadilah. Bina atas Singapura. Saya pasport pun belum buat lagi. Pasport saya belum buat lagi. Siap ke? Macam ni lah. Ceritalah sikit. Kau nak cerita apa? Kau nak saya cerita apa? Mata macam sebab saya ni kan daripada kecil pun mata saya macam gini kak. Saya memang jenis macam kadang tu banyak kali roadblock polis tahan pergi ke tepi nak check. Check tak ada pun negatif je. Saya memang nampak macam ngambil. Saya memang muka saya macam gini. Mana Abang Iqmal ada. Terima kasih Mr. Vito. Nelly thank you. Ating thank you. Memang dah makan dah tengah order. Tengah order. Nasi goreng saya belum boleh ambil kah? Ke dia yang bagi? Azam nak kahwin. Sabar lah. Cerita pasal pacat malam tadi. Tak ada apa lah. Hamai Rusdi, terima kasih. Kak Rai, thank you. Kak Zeti, Anjeh, terima kasih. Mila, thank you. Nanti jangan lupa jemput. Oh, dia panaskan. Pacat tu okey je lah, tak ada hal. Memang dia orang saja nak, orang kata usik-usik. Usik mengusik, semakin lama menjadi rindu. Duduk kota baru ke? Duduk KB bawah. Dia gigit sanggul dia. Tapi tu lah, dia ingat saya main-main tau nak gigit sanggul dia. Saya geram mau tengok sanggul dia. Kiri kanan, saya gigit kan. Saya ni tengok sanggul kadang boleh tahan juga tu. Saya mudah geram orangnya. Berbaik kat Kelantan kan. Dalam 3 hari 3 hari lebih. Start bila lagi ni lah. Tepuk meja sekali memang macu lah. Saya ni kurang marah lah. Saya jarang marah orang. Saya kalau marah pun saya marah dengan senyum. Memang orang kata adat resam budaya Melayu lah. Orang kata tegasnya dalam senyum. Marahnya dalam diam. Name a Malaysian state for editing. Name a Malaysian state of editing. I think it is appropriate. Tak kena apa benda juga. Kau kena tunggu konten. Garang juga mem. Saya tak garang. I'm protecting what I have. I'm protecting what is mine, you know. Ustaz cuba cerita pasal zaman sekolah. Pasal zaman sekolah saya awak nak cerita pasal macam mana? Kalau pasal zaman sekolah saya ni macam-macam cerita. Awak nak macam mana? Awak nak cerita yang gila-gila ke? Saya dulu pengawas sekolah tau. Saya dulu antara pengawas yang bebas korupsi. Saya antara pengawas yang tak makan rasuah. Saya memang terima kasih Kak Emma. Janganlah bagi gift saya macam tu. Saya mudah teragah tau. Saya ni mudah orang agah-agah. Jangan agah-agah saya. Ilham Sabar. Saya tak sempat baca ni. Hana Maisara salam. Salam doa Hana Maisara. Favorite food saya ayam masak merah. Saya suka ayam masak merah. Thank you Padilla. Thank you Kamila. Padilla. Bukan kakak kau. Si pandai. Terima kasih. Saya suka ayam masak merah. Kalau air saya suka I love you. I love you more, okay? Kalau air saya suka air masak kot. Air masak sejuk. Mak saya suka tengok mem. Kisah dengan mak awak. Cerita yang gila. Ada tapi cerita tu tak boleh diceritakan. Cerita tak jadi, ceritakan. Cerita tak jadi, ceritakan. Korang nak tahu tak korang? Kalau aku cerita korang jangan cerita orang. Janji dulu jangan sebab korang ku sakit seorang.
Saudara saya orang Keluang juga. Bila balik Keluang, lama lagi saya balik Keluang. Kak Azan tinggal mana? Saya tinggal nak tunggu Ikmal melamar saya je ni. Comel Azan. Terima kasih. Mal, oh Mal, tak ada apa-apa. Mal. Ya, tengok muka dia. Dia kat depan sana. Janji. Ngada saja. Berderet awet kalau gini kan. Saya ni kalau kata saya lelaki lah, saya rasa memang kesian lah dekat lelaki-lelaki lain. Memang awet semua saya punya lah. Tapi lebih betapa Main ada crush tak dulu? Dulu waktu tingkatan 1 saya pernah ada minat seorang lelaki. Tapi lelaki tu dah meninggal dunia. Dia meninggal dunia waktu tingkatan 1. Saya minat dekat dia. Dah sampai dah. Terima kasih Kak. Nasi goreng. Before 3 kena ada action. Before 3 kena ada action. Okay. Kena makan. Terima kasih Kak Asniza. Thank you. Anissa Rahman, thank you. Awak doa saya asing. Oh, saya punya. Sedapnya bau nasi goreng dia. Dia buat makan semua. Dia meninggal sebab apa tak salah saya, denggi berdarah ke apa. Ke sebab dia ada darah beku kat kepala. Something macam tu. Habis dulu tingkatan 1 tu, mula-mula tu. Lepas daripada dia, saya dah tak ada suka siapa-siapa lah. Bismillah. Apa ayam tu? Tak tahu ayam tu. Aku buka je. Masak ayam apa? Matcha. Brown butter. Zain ayam apa Zain? Onde-onde macam. Sekejap Jauh betul lah baca ni. Makanan kanan awak, saya sapak muka awak jadi tahu lah. Flip kamera ni. Kamera ni auto flip. Mungkin dia buat. Dah dapat tak makan panjang itu kita aquas. Kenapa tak duduk sebelah Ikmal? Belum halal ke? Mana boleh duduk sebelah selalu? Kurang seri nanti. Nanti kan waktu kahwin dekat pelamin dah tak ada seri. Asyik duduk sebelah-sebelah aje. Itu kau. Thank you. Call pun dah kan? Ada apa? Terima kasih. Mana bagi saya lagi. Thank you kan. Terima kasih kakak jago yang bagi gift. Ya bukan jerung pun terima kasih. Sedap lah nasi goreng ni. Mana yang Tengah panas. oh tu pun dia panas kan? Semua kena panas ni. Cuba sini. Ni apa? Butter, brown butter. Brown butter. Rasa butter kan? Ini butter dia. Okey, sedap. Air dia, saya kurang kopi. Saya kopi-kopi saya tak berapa nak minat. Terima kasih Moon. Thank you Moon. Thank you Su Beauty. Dek semalam apa yang roti tu ubah ke lele. I love you lele. Terima kasih Kak Asniza. I love you more lele. Datang Kuantan bila je? Ada tarikh dah kan? Ini takeaway. Dah ada tarikh. Ini sepatutnya Dah ada tarikh untuk pergi Kuantan. Nervous ya. Kau tolong doakan aku tak tersyasyul depan ibu dia. Sebab aku ni tak pernah jumpa bakal bertua. Nervous.
Harus dipotong kamu. Cuma betul sos. Ya. Comel. Cak. Yang mana nak noti-noti kejap lagi saya DM lah. Jangan komen-komen. Kejap lagi saya DM awak. Seorang saya DM. Saya tak dapat gambar siap Jangan kena kan. Saya jet kepala seorang lagi. Biasa kat Shikin macam ni lah, hadiah yang apa, belon udara panas tu kat mana? Kamiato. Karbodakia apa? Karbohidrat apa tu? Darah. Terima kasih. Apa benda? Thank you apa benda? Mau makan semua nasi goreng. Itulah. Ada apa yang buat? Ibarat zikir. Berapa banyak tak dapat tu? Ini kek kita buka semua. Nak rasa ni sikit. Terima kasih. Saya takutlah dengan game ni. Banyak-banyak game-game yang jambul tu saya tak boleh terima. Sabar je. Atas. Ui. Sikit. Sedap ni. Sekejap kan. Mem seorang ke tu. Saya Kak Long Iqmal dengan Aziz dengan Iqmal. Oh, di sini. Sikit lah. Ni ayam lah. Ketua ada. Nah. Biarlah dia makan seorang. Nanti saya nak kena ngadap lagi dia punya ni lagi. Biar saya seorang. Bang kalau lelaki perempuan lah. Mana pula lelaki nak pakai tudung sekolah ni hari-hari? Tak larat. Sekali dua boleh lah. Aku nak dekat 10 tahun nak pakai tudung sekolah ni. Apa benda? Thank you. Thank you Anarus. Yang bagi saya gift, terima kasih banyak tau. Semoga awak murah rezeki. Makan apa? Nasi goreng? Tiga waktu Pia dengan Pak I kahwin saya tak sempat datang. Tapi dia comel sangat. Semoga Pak I dengan Pia berkekalan hingga ke syurga. InsyaAllah, amin. Pak I lepas ni dah boleh peluk Pia terus. Grip dia terus. Kalau Pia mengajuk, grip terus. Benda dah halal. Terima kasih Kak Nurin. Terima kasih. Ini juga. Masak.
Aku sakit perut lagi kau jawab kan. Memang cari informasi. Memang cari informasi. Tudung ni ke depan. Banyak Tambah tak? kena macam gini. Sedap lah pula dia punya ni. Sekejap lagi, saya kena makan ni. Saya kena makan cepat-cepat. Sebab sebelum ke 3 saya dah kena ada kat tempat lagi satu. Tengok. Yang bagi saya lagi, thank you tau. Saya tengah makan nasi goreng ni. Hot food tak? Dia tak pandang tu. Fokus. Mat. Sekejap saya makan balik lagi sekejap. Aku pula panggil dia. Aku pula panggil dia. Cantik. Hello. Cantik. Aibnya muka. Sekarang lag ke? Tak usah. Dah tak Sorry. Yang bagi saya gift, terima kasih banyak. Sedap nasi goreng ni. Nasi goreng jak patong ni. Sedap tu. Kena kat roti. Tu, sikit je roti dia. Sikit. Kau rasa dulu. Saya tak suka pastry. Kan? Kenapa rangup sangat? Atas cookies, bawah poison. Tak kan? Pastry apa? Oh, ada cookies. Cookies, poison, bawah ada cookies. Ozon. Ozon. Croissant.
Bibi mana? Kat depan. Ada apa-apa nak tahu kalau kat Sultan Pop kan? Sudah suap. It's almost. Ini kita kat Kelantan lagi. Besok baru balik KL. Air saya mana satu? Ayah awak, ayah apa? Onde-onde macam? Tak ada. Dia ingat saya kat syurga ke? Dia ingat saya kat syurga ke tak minum air manis? Kalau tengok macam satu saja. Oh dia tak ambil? Ini G punya Tak apalah macam tu saya minum. Tak nak. Saya minum air masak. Ni air siapa? Kemal. Air Kemal. Dia ada masak tak? Mineral Mineral. Tak sempat dah. Mana Iqmal? Nanti Mak Nur marah saya kalau minum air matcha. Tak apalah. Lojak manis sehari. Nak sikit lagi. Macam papa roti. Thank you gila. Gila jeruk. Terima kasih Amoy. Zaman ke apa? Saya makan dessert dekat Sok Menong Kopi. Mem, tangan sakit tak? Nah, tak ada. Kenapa? Ni ke? Jari sakit sikit. Sikit jari sakit. Masih kan? Boleh lah, dah akak dah ambil. Kalau saya cakap tak nak, kena jeling pula kan? Masih kan? Ketuk meja. Situ malam ke? Sini siang. Cuma lighting macam malam je. Terima kasih Amal cantik. Thank you korang. Aktiviti hari ni kita ada buat video sikit. Lepas tu itu je lah. Lepas tu balik rehat. Terima kasih Kak Asniza. Muhammad Hafi, thank you. Okay. Saya rasa saya dah nak end. Sebab kita nak kena gerak pukul 3. Terima kasih Kak Amoy, Kak Farah, thank you. Saya dah nak kena gerak. Sebab pukul 3 kita nak kena ada dekat satu tempat ni. Jadi kita orang gerak dulu. Saya Ikmal, Kak Long, apa semua gerak dulu. Jumpa lagi, okay? Bye bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih yang bagi saya gift. Terima kasih banyak. Bye bye. Saya tak boleh cakap kuat-kuat. Saya kat kedai makan. Bye bye semua. Assalamualaikum.